Pada saat itu, tiba-tiba dunia saya berubah. Realiti kehidupan yang biasa semuanya hilang. Realiti yang tidak diketahui muncul dalam hidup saya. Saya begitu terkejut yang awak terlibat dalam peristiwa tersebut. Saya sendiri pun sampai sekarang masih tak percaya apa yang berlaku. Itu biasa. Tapi ini membuatkan penerangan tentang gergasi angkasa lepas lebih mudah. Gergasi angkasa lepas? Pihak kami telah memanggilnya dengan nama begitu. Makhluk ini telah datang ke bumi dari angkasa lepas. Untuk menghapuskannya secara rahsia adalah matlamat pegawai kesihatan dari Tilto. Tengok, kita dah sampai. Sekali pandang macam empangan biasa, tapi di sekelilingnya terdapat sistem keselamatan yang ketat. Orang awam tak akan dapat menghampirinya. Tak mungkin. Kawasan ni... Sektor 03. Kebebasan tanpa gambar. Kem ketiga Tilto, Cawangan, Jepun. Tugas di sini adalah untuk bertindak balas dengan segera terhadap kemunculan makhluk asing di seluruh kawasan Kanto. Dan awak akan ditugaskan di dalam pasukan Knight Rider untuk menjalankan tugas penting menentang makhluk asing. Awak dikehendaki menjalani program latihan khas selama sebulan. Yang pertama paling asas. Ada apa-apa? Apa sebabnya saya terpilih untuk menyertai? Saya bukannya orang hebat. Sebagai anggota penyelamat pun, saya masih lagi belajar. Kenapa saya? Kenapa saya, Encik? Katakanlah sebabnya dah diberitahu. Saya nak awak betul-betul faham. Pekerjaan kami semua di sini melindungi masa depan manusia sejagat. Macam mana? Awak masih boleh berpatah balik? Lagi tentang berita bas terjunam ke dalam gaung. Tempat kejadian di selekoh tajam jalan di lereng bukit. Dipercayai kecuaian pemandu menjadi punca kemalangan itu. Mangsa seramai 13 orang. Jumlah yang paling ramai setakat ni. Masa kita tiba semuanya dah terlambat. Semuanya dah pun berlaku. Sampaikan sasaran yang penting pun dah lenyap. Apa yang tinggal cumalah
Lubang kawah selebar 5 meter dan serpihannya. Seorang aja yang terselamat dan menerangkan apa yang berlaku. Cerita anggota baru kita. Katanya dia diselamatkan oleh raksasa berwarna perak yang muncul tiba-tiba. Hanya salah faham dia je. Walaupun memang ada raksasa yang lain, pasti tak akan selamatkan manusia. Tempat awak bekerja adalah medan perang. Awak perlu mantapkan diri dari segi mental dan fizikal serta tajam dalam membuat keputusan. Ini adalah sangat penting. Latihan menentang musuh akan bermula hari ini. Saya perkenalkan jurulatih menembak. Jori Hirakis, selamat bertemu. Saya pun begitu juga. Tembakkan awak ke bawah sangat. Bau terlalu tinggi. Tujukan pada sasaran betul-betul. Cepat sikit, jangan lambat. Lambat awak akan mati. Hai, lembabnya. Nombor yang anda dial berada di luar kawasan perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi. Nombor yang anda dial berada di luar kawasan perkhidmatan. Kumun-kun. Tunduk kepala sikit. Tembak betul-betul. Bagaimana keadaannya? Berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Walaupun dia bukan seorang elit, tapi dia mampu menyerap dengan baik. Betul ke? Awak ada sesuatu yang tak puas hati? Dia buat kesilapan besar bersama pasukan penyelamat. Operasi menyelamat gagal sebab dia panik dalam keadaan kabus. Saya pun ada terima laporan tersebut. Jadi kenapa terima? Bukannya pihak kami yang membuat keputusan muktamad, tapi pihak atasan. Dah tak tahan. Sampai hadnya. Dah 3 minggu tak telefon. Rindunya. Kenapa ni? Di kawasan 9.020, amaran ketiga diaktifkan. Pasukan Night Rider bersiap sedia. Pasukan Night Rider bersiap sedia. Pasukan Night Rider bersiap sedia. Gerak! Hebatnya. Beberapa hari lagi, awak juga akan terbangkan benda tu. Program latihan awak, semuanya dah tamat. Tamat? Betul ke? Tapi ingat, perkara yang lebih dahsyat akan bermula. Berbeza dengan sasaran awak dalam latihan, raksasa angkasa lepas akan membunuh dan menelan awak. Tidak!
Ashley. Ada bangsa selamat dekat sasaran. Ubah strategi. Tembak sasaran dengan peluru ringan supaya dia berundur. Kemudian letupkannya. Baiklah. Tukar peluru. Sasaran musnah. Periksa mangsa. Baik. Hello? Kumun Kun? Maaflah. Lama tak telefon awak. Sekarang ni, awak kat mana? Tempat kerja? Saya ada dekat-dekat sini aja. Awak tipulah. Ada. Tengok belakang. Kalau dah ambil cuti, kan elok bagi tahu saya awal-awal. Ingatkan nak buat awak satu kejutan. Memang saya terkejut. Awak marah ke? Tak, saya gembira. Saya memang yakin yang kita akan jumpa di sini. Nah. Riko, awak ke yang buat ni? Sebagai azimat dan selamat berjaya. Semoga awak akan berjaya. Terima kasih. Kumon Kazumi. Saya datang melapor diri pada Unit A Night Rider. Saya Wakura. Ini anggota pasukan. Yang ini Ishibori Mitsuhiko. Dia bertiga sebagai penganalisa. Selamat datang. Yang ini Hiraki. Awak dah kenal dia. Kalau bab menembak, dia yang terbaik. Tuan ni ada-ada aja cerita. Selamat bertemu sekali lagi. Yang ini Nagio Saijo. Sebelum ni saya pernah diberitahu, jangan bebankan orang lain. Baik. Kat sini. Kawasan ni. Boleh dengar kan? betul lah. Boleh dengar. Ya, saya rasa tak sedar hati. Gelombang gegaran. Besarnya paras gelombang ni. Amaran jenis ketiga. Night Rider bersiap sedia. Night Rider bersiap sedia. Ini bukan latihan kan? Mestilah bukan. Cepat sikit, ini betul-betul. Baik. Gerak!
Sektor Alpha bersedia untuk berlepas. Bersedia untuk berlepas. Aku betul-betul akan terbang ke pesawat ni. Selamat berjaya. Lari, lari. Tolong! Tolong! Tidak! Ada gelombang gegaran lain. Ya, memang ia datang. Besarnya. Kemungkinan ada banyak yang bergabung jadi satu. Sasaran adalah besar. Hancurkannya dengan menggunakan pelancar. Baiklah. Skuad penyerang pertama. Kumon, buat apa tu? Ya. Cecair dalam badannya sama macam petrol. Mudah terbakar. Dengan sekali tembak aja badan raksasa itu akan berkecai. Jangan tembak. Ia gunakan manusia sebagai pelindung. Dia dah pandai. Pandai? Kita utamakan nyawa mangsa dalam kejadian tempoh hari. Mereka dapat maklumat tu dan perbaiki naluri untuk pertahankan diri. Kalau kita serang sekarang, tentu dua orang tu akan mati. CIC. Kejadian tak dijangka. Arahan. Tak ada perubahan strategi. Kalau kita tak musnahkannya, kerosakan akan lebih besar. Kita dah tak ada pilihan lain lagi. Baiklah. Apa ni? Ini gurauan ke? Come on. Kerja kita melaksanakan arahan yang telah diberi. Jangan tembak dia. Ke tepi! Lelaki tu?
Itu adalah raksasa perak. Tuan! Teruskan. Baik! Berhenti!